Aku berjaya habiskan 60 episod drama ni dalam masa satu hari je, Mat. So drama ni dia mengisah tentang seorang wanita bernama Sofia yang dah pun berumur 40 tahun. Dah pun berkahwin, tapi nasib dia agak malang sikit. Bukan malang sikit lah, malang banyak. Walaupun umur dia dah 40 tahun, dia masih tak dapat zuriat. Beranak pun tak boleh. Keluarga ni perlukan pewaris. Bukannya perempuan yang asyik menangis saja. Dan suami dia ceraikan dia. Ini surat cerai. Tapi suami dia ni ada masalah jugalah. Pinjam duit, tak dapat nak bayar dan play victim pula. Dia salahkan isteri dia. So memang malang bertiba-tiba lah. Macam jatuh di tiba tangga. Sofia selepas tu hidup sebatang kara. Tapi selepas tu dia cuba untuk bangkit semula dan dapat kerja sebagai live host. First time live dah laku keras macam ni. Semenjak awak ada kan, saya rasa jualan kita makin meningkat. Good job, Sofia. So kalau korang nak tahu apa yang akan jadi kepada Sofia selepas tu, korang boleh tengok sendiri drama ni. 60 episod, korang boleh settle dalam satu hari je. Drama bersiri yang bertajuk 40 sahaja. Dan drama 40 sahaja ni korang boleh tengok dekat platform Dodrama. So yang menarik yang tentang platform Dodrama ni, korang boleh tengok drama dengan duration dalam seminit lebih, kurang daripada 2 minit setiap episod. Sebab tu aku boleh habiskan 60 episod ni sehari je, bye. Mungkin tak sampai setengah hari pun boleh habis. Dan drama 40 sahaja ni dia bukan setakat drama konflik keluarga biasa. Dia ada diselitkan juga dengan humor-humor, seolah-olah macam korang tengok drama pendek dekat TikTok. Drama yang panjang tapi dia compile jadi pendek dan senang untuk korang layan. Sebelum tidur korang boleh layan, masa korang commute pun korang boleh layan. Memang sesuai untuk korang yang nak tengok drama juga walaupun dalam keadaan yang agak sibuk. Korang boleh download je aplikasi Dodrama ni dekat smartphone korang. Nyaman.